Okey gang, sambung projek Wira geran aku ni. Okey gang, Wira dia ada masalah dekat wiper dia tau. Tapi bukan wiper yang problem. Yang problem adalah air wiper tak sembuh dekat cermin gang. Memang tak ada. Okey, cuba korang tengok ni. Bila aku tarik kan, memang tak ada keluar apa-apa gang. Bunyi pump tu ada, tapi air tak keluar. Memang tak ada hasil langsung. Okey, jom kita try tengok lagi. Buka bonet depan. Inilah tangki wiper tu gang. Memang dah buruk habis dah. Aku suspect mungkin pump ni dah rosak ataupun dia dah tersumbat. Jadi alang-alang dah rosak area sini kan. Eloklah aku tukar yang baru terus. Semuanya ada dekat situ. So first sekali buka dua-dua bolt yang pegang tangki ni dan tarik keluar. Semasa aku keluarkan ni, alamak gang, ini bolt apa pula ni gang? Siap ada dua lagi. Aku jumpa dekat celah ni. Okey, tarik tangki ni keluar dan cabutkan soket dia. Cabutkan hose-hose wiper yang sambung dekat situ dan itu saja gang. Mudah saja. Kalau tengok dekat sini kan, dalam dia dah berkeladap weh. Aku suspect pump ni tersumbat lah. Okey, buang air dia dan lepas tu buang terus tangki tu. Dan ini dia gang, barang-barang yang baru gang. Okey, first kali kita ada pump yang baru gang. Mantap. Pump ni nampak berkualiti weh. Seterusnya kita ada tangki yang baru gang. Elok putihnya. Mana penutup dia? Lah, tertinggal dalam plastik rupanya. Okey gang, ini macam biasa. Link pembelian barang-barang ni aku ada letak dekat dalam grup Telegram, okey? Korang boleh tengok dekat sana. So pasangkan getah dia dekat sini dan lepas tu tekan pump ke tempat dia. Mantap. Siap, itu sahaja gang. Lepas tu jom pasang dekat Wira geran ni. First masukkan hose dia dekat situ dan masukkan tangki dekat ruang engine bay Wira ni. Selitkan hose dia. Lepas tu pasang balik bolt-bolt dia. Dan last sekali barulah pasang balik soket-soket dia. Mantap. Settle tu masukkan air cyber wiper ni dan tambah air sikit. Settle ngam. Okey, jom kita try gang. Bismillah. Mantap gang. Dah keluar dah air dia gang. Tapi yang belah kanan ni macam bawah sangat sembuh dia. So aku ambil jarum dan adjust bagi dia sembuh atas sikit. Dan itu dia gang. Mantap. Dah perfect dah air wiper sembuh dekat cermin kereta Wira geran ni. Mantap. Memang puas hati. So settle dah gang. Masalah air wiper tak keluar tadi. Dengan tukar pump dan tangki wiper, terus nampak cun weh engine bay aku. Sebab tangki wiper dah cun putih melepak. So gang, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.